burung keridi di pohon nangka, anak bayan hinggap di dahan. Kalau tuan ingin berkelana, tentunya Perlis damai dan menawan. Jom pakat mai kelih. Ayo kita semua ke kota Gapura Utara, cuti rehatkan minda bersama teman dan keluarga. Di sini ada semuanya, Perlis damai dan menawan, semuanya indah gembira, membuat hati tertawa. Cuti-cuti utara, Perlislah pilihannya. Marilah bersama-sama, sama-sama. Cuti-cuti bersama, Perlis paling utara, Perlis damai dan menawan. Perlis negeri ternama, sering menjadi tumpuan. Ayo kita bersama, Perlis damai dan menawan. Oh, 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 oh. Cuti-cuti bersama, membawa 1000 bahagia. Cuti-cuti utara, meneroka 1000 budaya. Oh, 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 oh. Para, para, rara, papa. Kota Gapura Utara, damai dan menawan. Ini Chef Adam. Dia merupakan salah seorang bekas chef yang paling hebat yang negara kita ada. Dia mempunyai kepakaran yang luar biasa dalam bidang masakan. Jadi tugas kamu berdua perlu ikut saja ke kedai makan mana yang dia singgah untuk makan. Kamu dapatkan senarai kedai makan dan bagi kepada saya. Lokasi terakhir dia dikenal pasti berada di Perlis. Kita percaya setiap kedai makan yang dia singgah itu adalah kedai makan yang terbaik di Perlis. Ikut dia. Apa kod untuk misi kali ni, Tuan? Makan. Makan. Kayangan.
Banyak kedai yang sedap-sedap di Perlis ni. Chef ni singgah. Banyak kedai dah. Macam Tuan Ashburn ke dah. Setiap tempatnya chef ni singgah. Pasti kedai tu sedap-sedap. Memang. Betul. Aku ingat misi kita dia berjaya. Oh, hilang. Jom, cari. Banyak. Baik. Ini ganjaran seperti yang saya janjikan. Terima kasih kerana membantu menjayakan misi saya. Saya hampir terlupa. Ini misi baru saya. Kalau kamu berdua berminat, telefon saya. Ini dah macam barok kentai. Setiap daripada kita pasti ada kenangan manis. Bagi aku, kenangan yang paling tak dapat dilupakan adalah percutian terakhir kami sebelum tamat pengajian. Perlis, negeri yang sangat jauh. Guys, this will be the best moment of us. Tapi kita dah tak boleh macam ni. Mesti rindu kan? Tak apa, itu tak penting. Yang penting kenangan kita hari ini. Dan yang paling penting adalah Piece of Us!
Lepas ni, kita dah bawa haluan masing-masing. Kalau rindu, kita datang sini lagi kan? Yeay! Jom! Tiga tahun yang mengajarkan kami banyak perkara. Banyak tempat di sini yang membuatkan kita merasa kagum dan damai. Tapi sekarang, semuanya sudah lama berlalu. Harapan aku, kami dapat berjumpa lagi. Di sini juga membuatkan kita merasa dekat dengan alam. Aku dan juga rakan-rakan, kami merasai pengalaman ini dan ianya penuh dengan kejutan. Jom sekali lagi. Masa mengganti masa, tahun mengganti tahun. Semuanya sudah berubah. Kami juga tahu yang kenangan dulu tak dapat kami ulangi lagi. Tapi sekurang-kurangnya, ianya kekal selamanya. Inilah secebir daripada kenangan kami. Dan sebab itulah kami menamakannya Piece of Us. Berita tergempar buat rakyat Perlis. Satu fenomena luar biasa telah berlaku di mana kaunter-kaunter di agensi kerajaan telah menjadi sunyi dan lengang. Sebelum ini, kaunter-kaunter ini dipenuhi dengan ramai pelanggan tetapi secara tiba-tiba berubah. Pihak berkuasa masih menjalankan siasatan ke manakah semua rakyat Perlis menghilang. Saya, Natasha Abdul Malik, melaporkan dari PNN. Relax. Selalunya tak sunyi macam ni. Itulah pasal. Mana semua orang ni? Periksa semua kawasan ni. Tengok kok ada benda yang mencurigakan ke apa. Baiklah. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Ahli yang berhormat, Dewan mula bersidang. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan merintah sekalian alam. Rahmat dan keselamatan ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta Rasulullah sekalian. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, Engkaulah Tuhan kami yang bersifat dengan setinggi-tinggi keadilan, kebijaksanaan dan limpah kemurahan yang telah mengadakan kewajipan dan tanggungan Raja Pemerintah dan Pertubuhan Dewan bagi kesejahteraan pergaulan dan pemerintahan manusia yang saksama. Kami yang sekalian yang telah Engkau berkenan mengangkat kami sekalian bagi menyempurnakan segala pekerjaan dan amanah yang terutama dalam Dewan ini. Kami mohon agar Engkau limpahkanlah berkat Engkau ke atas kami sekalian yang berhimpun di sini. Kurniakanlah taufik hidayah-Mu yang menyuluhkan dan memimpinkan kami pada ketika berunding
dan menimbang segala perkara yang datang di hadapan kami dengan suci hati, keadilan dan amanah, secara meninggikan kehormatan dan menzahirkan kebesaran Engkau, Ya Allah, bagi menambahkan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan di seluruh negeri Perlis dan sekalian penduduknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemasyuran daripada Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asmati Yang Berhormat Menteri Besar Perlis, Asmati Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Asmati Pelaksana Undang-Undang, Asmati Yang Berhormat Pegawai Keuangan Negeri, Asmati Yang Arif Mahkamah Tinggi, Yang Hormati Ketua Polis Negeri, Yang Hormati seluruh ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri dan semua pengamal-pengamal media dan pemerhati sekalian. Alhamdulillah. Ahli yang berhormat, sebentar lagi Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis akan berangkat masuk bagi merasmikan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat sekalian dapat memberikan sepenuh tumpuan dan mendengar dengan teliti bagi memahami setiap butiran titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja. Setelah Duli Yang Maha Mulia Tuanku selesai bertitah, persidangan kita pada hari ini akan ditangguh. Ahli-ahli yang berhormat dipersilakan ke arah satu untuk majlis bergambar dan seterusnya majlis santapan tengah hari. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, di atas meja ahli-ahli yang berhormat telah disediakan layout untuk majlis bergambar antara ahli-ahli yang berhormat dengan bersama-sama dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis serta duli-duli tuanku dan juga ahli-ahli yang berhormat beserta pasangan bersama-sama dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan duli-duli tuanku. Seterusnya sidang akan disambung semula pada hari esok dan lusa untuk perbahasan usul menjunjung kasih atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan lain-lain agenda insya-Allah. Ahli-ahli yang berhormat, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis akan bertitah.
Yang Maha Mulia Tuanku Raja dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan beserta Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda. Yang berhormat Speaker dan ahli yang berhormat, sila duduk. Yang amat berhormat, Menteri Besar Perlis akan mempersembahkan warkah titah ucapan diraja kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis akan bertitah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Speaker Dewan Undangan Negeri, Yang amat berhormat Memada Menteri Besar Perlis, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasihani, segala puji bagi Allah, Tuhan mentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW,
seluruh ahli keluarga serta para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izinnya, beta berkesempatan untuk menyempurnakan perasmian penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 pada pagi yang berbahagia ini. Pertama sekali, beta ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian atas komitmen dan dedikasi dalam melaksanakan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negeri Perlis ini. Sidang Dewan yang beta kasih sekalian, Kerajaan Negeri Perlis telah memperuntukkan sejumlah RM359.58 juta bagi belanjawan negeri tahun 2026, merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan. Peruntukan ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan pembangunan negeri terus dipacu secara seimbang, inklusif dan mapan, selaras dengan aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM115.16 juta telah diperuntukkan sebagai peruntukan pembangunan sehingga April 2026. Sebanyak RM19.45 juta telah dibelanjakan. Beta berharap prestasi perbelanjaan dan pelaksanaan ini akan terus dipertingkatkan bagi mencapai tahap maksimal sebelum November 2026, selaras dengan carta perbuatan yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini, semua agensi dan jabatan perlu memberikan komitmen penuh dalam memastikan setiap projek pembangunan dilaksanakan dan disiapkan mengikut jadual pada tahun semasa demi manfaat bersama rakyat dan negeri ini. Namun demikian, dalam kesungguhan melaksanakan projek, beta ingin menegaskan supaya setiap pembelanjaan hendaklah dilaksanakan secara berhemah, tulus dan berintegriti, serta memberi perlawanan maksimum kepada rakyat. Beta berpandangan kemajuan yang sebenar bukan hanya diukur pada angka semata-mata, tetapi pada tahap kesejahteraan yang benar-benar dirasai oleh setiap lapisan masyarakat. Justru itu, setiap dasar dan inisiatif hendaklah dirangka dengan teliti, berfokus kepada peningkatan kualiti hidup rakyat secara menyeluruh, inklusif dan berterusan. Bagi memastikan kesejahteraan negeri ini terpelihara, beta berharap kerajaan negeri sentiasa mengekalkan hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan. Beta merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Memanda Menteri Besar Perlis atas komitmen dan usaha berterusan pentadbiran beliau dalam menjalankan hubungan yang baik, khususnya dalam aspek pembangunan serta berbagai bentuk sokongan dan demi kepentingan rakyat negeri Perlis. Sebagai contoh, cadangan pembinaan Galeri Diraja yang telah sekian lama dirancangkan merupakan satu inisiatif yang amat signifikan dan pembangunannya dicadangkan akan dilaksanakan dengan peruntukan daripada Kementerian Pelancongan. Beta yakin dengan kerjasama yang baik dapat merealisasikan perancangan tersebut. Beta percaya galeri tersebut
bukan sahaja sebagai tempat tarikan pelancong, malah mampu menjadi medium pemeliharaan sejarah dan warisan institusi diraja. Selain berperanan sebagai wadah yang mendekatkan Raja Pemerintah Negeri Perlis dengan rakyat. Justru, beta berpendapat bahawa pendekatan sebegini amat baik dan wajar diteruskan demi kesejahteraan rakyat di negeri ini. Seiring dengan itu, beta juga ingin menekankan kepentingan usaha menjana pendapatan kepada negeri serta meneroka sumber asli baru yang lebih mampan dan berdaya tahan. Dalam menghadapi cabaran ekonomi yang semakin kompleks, kerajaan negeri perlu berani memikirkan kaedah-kaedah inovatif yang bersesuaian dengan potensi tempatan, termasuklah memperkasa sektor-sektor bernilai tinggi, menarik pelaburan strategik serta memanfaatkan kelebihan geografi dan sumber sedia ada. Dalam hal ini, pendekatan yang diambil hendaklah berasaskan amalan terbaik yang hendak terbukti berjaya, sama ada di dalam negeri maupun di peringkat antarabangsa, dengan mengambil kira kesesuaian konteks negeri. Tumpuan wajar diberikan kepada inisiatif yang berimpak tinggi dan mampu menjana pulangan jangka panjang, bukanlah program-program bersifat sementara dan yang kurang memberi nilai tambah kepada ekonomi negeri. Yang Mohd Tuan Speaker, saya minta Yang Amat Muda Raja Muda Perlis untuk teruskan baca ucapannya. Terima kasih. Ampun tuanku. Dalam hubungan ini, beta ingin menzahirkan tahniah kepada Memanda Menteri Besar yang telah memperkenalkan inisiatif penubuhan Pelan Peneraju Perlis Progresif 2030 Peneraju baru-baru ini. Usaha ini dilihat sebagai satu langkah proaktif bagi menambah baik ekosistem pelaburan tempatan agar Perlis terus berdaya saing dan dikenali sebagai sebuah negeri yang mesra pelabur. Beta berharap pendekatan yang lebih cekap dan berpusat ini mampu meyakinkan lebih ramai pelabur untuk menanam modal sekaligus membuka pintu peluang ekonomi yang lebih meluas untuk dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Justru beta menyeru agar semua pihak berganding bahu dan memberikan komitmen yang tidak berbelah bagi merealisasikan objektif penubuhan peneraju. Sidang Dewan yang beta hormati sekalian, beta turut mengambil maklum akan perkembangan konflik peperangan yang sedang berlaku di Timur Tengah yang memberi kesan kepada kestabilan ekonomi global. Keadaan ini secara tidak langsung bakal memberi tekanan kepada kos sara hidup, termasuk kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang akan turut dirasai oleh rakyat di negara ini, termasuk di negeri Perlis. Terbaru, Kementerian Ekonomi dan beberapa tokoh penganalisis ekonomi menjangkakan negara kita akan merasai impak penuh konflik tersebut pada Jun dan Julai 2026. Justru beta menyeru agar seluruh rakyat mengamalkan sikap berjimat cermat, berbelanja secara berhemah serta mengutamakan keperluan berbanding kehendak. Beta berharap kerajaan negeri akan terus peka dan proaktif dalam merangka langkah-langkah bersesuaian bagi membantu meringankan beban rakyat serta memastikan kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang berhormat Speaker, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ahli-ahli yang berhormat serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam hubungan ini, beta menzahirkan rasa sukacita serta amat menghargai usaha bersungguh-sungguh kerajaan negeri dalam menjalin kerjasama serta membina jalinan hubungan yang akrab dengan kerajaan persekutuan. Beta menyambut baik siri lawatan dan kunjungan hormat yang dilaksanakan oleh Memanda Menteri Besar ke atas pelbagai kementerian
bagi mengeratkan kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Adalah menjadi harapan Beta agar usaha murni ini terus diperkasa dan dipelihara demi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Sesungguhnya perbezaan fahaman politik tidak sewajarnya menjadi batasan atau penghalang kepada usaha ikhlas untuk membawa masuk pembangunan dan pelaburan ke negeri ini. Adalah menjadi tanggungjawab kolektif semua pihak untuk meletakkan kemaslahatan rakyat dan kemajuan negeri sebagai keutamaan yang tertinggi mengatasi segala kepentingan lain. Sidang Dewan yang Beta hormati sekalian, di bawah Rolling Plan kelima Rancangan Malaysia ke-12 RP5 RMK12, negeri Perlis telah menerima peruntukan sebanyak RM632.56 juta melibatkan 188 projek. Daripada jumlah itu, sebanyak RM474.1 juta telah dibelanjakan bersamaan 74.96% pada tahun lalu. Manakala bagi RP1 RMK13, Perlis telah menerima sebanyak RM661.70 juta dan prestasi belanja sehingga April 2026 adalah sebanyak RM87.46 juta dengan peratusan sebanyak 13.22% yang melibatkan pelaksanaan 354 projek. Dalam masa yang sama, setiap projek pembangunan perlu dipercepatkan pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dinikmati oleh rakyat dalam tempoh yang munasabah. Beta turut menyeru agar semua jabatan dan agensi yang telah diluluskan peruntukan supaya mengambil langkah segera dalam melaksanakan projek serta memastikan perbelanjaan dapat disalurkan dengan cepat dan teratur. Langkah ini amat penting bagi merancangkan aktiviti ekonomi negeri. Seterusnya, membolehkan manfaat kitaran ekonomi dapat dirasai dengan lebih cepat oleh rakyat melalui peningkatan peluang pekerjaan, pendapatan serta aktiviti perniagaan tempatan. Kecekapan dalam pelaksanaan bukan sahaja meningkatkan keyakinan rakyat, malah memastikan sumber keuangan negeri dimanfaatkan secara optimum tanpa berlakunya pembaziran atau kelewatan yang tidak wajar. Beta juga berharap Kerajaan Persekutuan dapat mempertimbangkan permohonan kadar baru cukai tanah 2026 dengan sewajarnya bagi menyokong usaha pembangunan negeri Perlis serta memperkukuh kemajuan dan kesejahteraan rakyat negeri Beta. Beta dimaklumkan bahawa cadangan tersebut tidak diluluskan oleh Majlis Tanah Negara MTN yang bersidang pada 2025 sebelum ini atas pertimbangan dasar termasuk keperluan penelitian lanjut terhadap impak kepada rakyat dan sektor tertentu. Kerajaan negeri telah mengambil pendekatan untuk memperhalusi semula pelaksanaan, khususnya bagi semua kategori bagi tanah milik persekutuan. Sekiranya permohonan tersebut diluluskan, hasil cukai negeri dianggarkan mencapai RM81.35 juta bagi tahun 2027 berbanding hasil semasa yang berjumlah RM26.93 juta pada masa ini. Beta juga mengambil maklum bahawa pelaksanaan ini mungkin memberi kesan kepada sebahagian rakyat. Sehubungan itu, kerajaan negeri telah mencadangkan supaya diberikan rebat cukai tanah bagi tempoh selama 10 tahun yang akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tahun keuangan sebagai langkah membantu mengurangkan beban rakyat secara beransur-ansur. Segala inisiatif pembangunan yang dirancang akan terus dilaksanakan dengan penuh iltizam, keprihatinan dan semangat kebersamaan. Hanya melalui kerjasama erat antara pihak kerajaan, sektor swasta dan masyarakat, Perlis akan terus melangkah maju sebagai sebuah negeri yang sejahtera, inklusif dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Dalam masa yang sama, Beta ingin mengingatkan bahawa kita tidak seharusnya terus terperangkap dengan stigma dan naratif lama yang melihat Perlis sebagai sebuah negeri kecil dengan keterbatasan tertentu. Sidang Dewan yang Beta hormati sekalian, Beta menyambut baik usaha berterusan kerajaan negeri dalam menambah baik penyampaian perkhidmatan, terutamanya melibatkan pelaksanaan pelbagai inisiatif serta bantuan yang telah dilaksanakan. Beta turut mengambil maklum dan menghargai pendekatan proaktif kerajaan negeri melalui inisiatif Perlis mendengar rintihan rakyat.
Langkah kepimpinan negeri turun padang ke setiap kawasan bagi menelusuri sendiri keluh kesah dan permasalahan rakyat secara terus adalah satu usaha murni yang amat dekat di hati Beta. Ruang dialog terbuka ini membolehkan tindakan penyelesaian segera diambil oleh agensi berkaitan, sekaligus memastikan suara rakyat tidak hanya didengar tetapi turut disantuni dengan tindakan yang sewajarnya. Beta juga ingin menyeru rakyat Beta untuk hadir ke setiap sesi program Perlis Mendengar Rintihan Rakyat untuk menyalurkan segala isu dan permasalahan yang dialami supaya ianya dapat segera diselesaikan. Di kesempatan ini, Beta juga berbesar hati dengan pelbagai program dan inisiatif bantuan-bantuan yang telah dan sedang dilaksanakan. Inisiatif seperti ini wajar diteruskan kerana program kebajikan dan bantuan pada golongan yang memerlukan mencerminkan iltizam berterusan kerajaan negeri dalam membacu kemakmuran negeri dan memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Sehubungan itu, Beta menyeru agar semua pihak, termasuk ahli-ahli yang berhormat, pejabat awam dan seluruh lapisan masyarakat, memberikan sokongan penuh terhadap pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini agar dapat dilaksanakan dengan jayanya serta memberi impak yang maksimum kepada kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Beta turut merakamkan ucapan penghargaan kepada kerajaan negeri yang telah menyediakan bantuan khas kewangan Aidilfitri BKKA sebanyak RM1,500 kepada penjawat awam negeri Perlis. Sumbangan yang diberikan ini menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan penjawat awam yang tanpa jemu berkhidmat menabur bakti dan jasa kepada rakyat dan negeri tercinta ini. Besarlah harapan Beta agar sumbangan yang telah diberikan ini dapat menyuntik semangat dan seterusnya meningkatkan prestasi kerja dan memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan awam berada pada tahap terbaik. Sidang Dewan yang dihormati, negeri Perlis telah diuji dengan kejadian banjir dan tanah runtuh yang memberi kesan kepada rakyat. Seramai 9,093 mangsa yang melibatkan 2,594 jumlah keluarga telah terlibat dan sebanyak 24 pusat penempatan sementara PPS telah dibuka bagi membantu rakyat yang terjejas ini. Beta amat bersimpati terhadap semua mangsa yang terlibat dan mendoakan agar mereka terus diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Beta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua agensi kerajaan, pasukan keselamatan, badan bukan kerajaan serta para sukarelawan yang telah bertungkus lumus dalam membantu mangsa bencana. Peristiwa ini sewajarnya dijadikan iktibar untuk kita memperkukuh kesiapsiagaan serta mempertingkatkan langkah mitigasi secara menyeluruh termasuk penambahbaikan sistem saliran, pengurusan sungai dan pelantindakan balas kecemasan. Kejadian ini menuntut kita untuk bertindak lebih proaktif dan bersepadu dalam memperkukuh daya tahan negeri menghadapi bencana pada masa hadapan. Sidang Dewan yang Beta hormati sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, Tahun Melawat Perlis yang sepatutnya berakhir pada tahun 2025 telah dilanjutkan kepada tahun 2026. Keputusan ini amat tepat mengambil kira tahun 2026 juga merupakan Tahun Melawat Malaysia. Pelbagai acara dan inisiatif telah diperkenalkan oleh kerajaan negeri seperti Perlis Agrofest 2026, Perlis International Marathon 2026 dan lain-lain lagi. Terkini melalui penganjuran Festival Rakyat 3.0 yang telah menarik kehadiran melebihi 100,000 pengunjung adalah sesuatu yang pada hemat Beta wajar diberikan penghargaan. Beta juga berkenan dengan inisiatif kerajaan Beta dalam membuka semula pintu sempadan Malaysia-Thailand di Kuala Perlis melalui pengoperasian kembali perkhidmatan feri penumpang dari Kuala Perlis ke Satun. Pembukaan semula sektor ini sekaligus melonjakkan sektor pelancongan dan ekonomi dua hala Perlis Thailand. Justru, Beta berharap pembukaan ini dapat disegerakan. Beta juga telah dimaklumkan dengan cadangan menjadikan pelabuhan Kuala Perlis sebagai pusat pendaratan ikan tuna Kuala Perlis. Mempunyai potensi besar memandangkan kedudukannya yang strategik dan kita dapat memanfaatkan sepenuhnya melalui jaringan infrastruktur pengangkutan rel. Dengan adanya kemudahan Perlis Inland Port, PIP sebagai pemangkin, perkhidmatan kargo rel ini dapat menghubungkan kita dari selatan tanah air hingga ke Kunming, China. Seterusnya ini dapat membuka dan menghubungkan Perlis dengan pasaran luar. Namun bagi merealisasikan hasrat ini, kerjasama erat antara kerajaan negeri, Jabatan Perikanan, Persatuan Pengusaha Tuna Malaysia, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM,
dan persatuan nelayan amatlah diperlukan. Sidang Dewan yang beta hormati sekalian, sebelum mengakhiri titah, beta ingin menegaskan betapa pentingnya peranan ahli-ahli yang berhormat serta kerajaan negeri memikul amanah yang besar dalam rangka dan melaksanakan dasar-dasar yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Setiap rancangan dan keputusan hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta menjurus kepada pembangunan yang seimbang, merangkumi aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Pembangunan yang dilaksanakan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pertumbuhan ekonomi semata-mata, sebaliknya perlu memastikan setiap lapisan masyarakat turut menikmati hasil kemakmuran negeri secara adil dan saksama. Dalam masa yang sama, beta ingin mengingatkan bahawa kemajuan sebuah negeri bukan hanya bergantung kepada usaha kerajaan semata-mata, tetapi turut memerlukan kesungguhan dan iltizam rakyat. Rakyat perlu terus berusaha memperkukuh keupayaan ekonomi masing-masing di samping meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran agar mampu berdaya saing dalam persekitaran yang semakin mencabar. Beta menyeru agar seluruh rakyat tidak cepat berpuas hati dengan pencapaian yang sedia ada. Sebaliknya sentiasa berusaha mencari ruang dan peluang untuk memperbaiki taraf hidup serta meningkatkan kualiti kehidupan ke arah yang lebih baik. Ahli-ahli yang berhormat juga diseru untuk memberikan kerjasama yang erat dan berterusan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam memastikan kelancaran pentadbiran serta keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Segala perbezaan pandangan dan pendelagahan perlu diselesaikan dengan penuh berhemah dan harmoni. Kestabilan politik merupakan satu kriteria yang sangat penting yang akan memberi kesan kepada keyakinan pelabur untuk melabur di negeri ini. Justru beta menyeru ahli-ahli yang berhormat sekalian mengenepikan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan rakyat dan negeri beta. Beta ingin mengingatkan ahli-ahli yang berhormat sekalian bahawa kerajaan ini adalah kerajaan beta. Justru beta berharap agar memandang Menteri Besar diberikan ruang untuk terus memimpin sehingga ke akhir penggal Dewan Undangan Negeri yang ke-15 tanpa sebarang kacau ganggu yang akan merencatkan segala perancangan yang telah dirangka. Setiap ahli yang berhormat diingatkan untuk meletakkan kepentingan rakyat berbanding kepentingan peribadi. Sidang Dewan Undangan Negeri ini wajar dimanfaatkan sebagai platform terbaik untuk menjana idea-idea baharu, bernas dan konstruktif ke arah memajukan negeri Perlis serta memperkukuh kesejahteraan rakyat secara berterusan dan bukannya sebagai medan bercakaran atau bertikam lidah. Berhujah dan berbahaslah dengan penuh kebijaksanaan tanpa terpengaruh dengan desakan emosi. Sentiasalah beringat bahawa generasi muda sedang memerhatikan setiap gelagat ahli-ahli yang berhormat sekalian. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, mengakhiri titah, beta menyeru agar semua pihak terus berganding bahu, memperkukuhkan perpaduan dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah serta altizam demi kemajuan negeri Perlis. Beta berdoa semoga negeri Perlis dan seluruh rakyat jelata sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta terus menikmati keamanan dan kemakmuran yang berkekalan, insya-Allah. Marilah kita bersama-sama melangkah ke depan dengan penuh keyakinan demi memastikan negeri Perlis terus makmur, berdaya tahan dan sejahtera untuk generasi masa hadapan. Yang berhormat Speaker, Yang berhormat Menteri Besar, ahli-ahli yang berhormat serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan ini berkenan meresmikan pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 pada hari yang bahagia ini. Selamat bersidang di Dewan yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi titah ucapan diraja Patik bagi pihak ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Perlis sekalian menjunjung kasih di atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah memberi kesihatan yang baik kepada Duli Yang Maha Mulia Raja, pemerintah dan keluarga diraja sekalian. Saya akhiri majlis ini dengan serangkap pantun. Bangun melati, bunga melati, hiasan sanggul. Amatlah harum jadi sebutan. Duli tuanku pemimpin yang unggul, disayangi rakyat sepanjang zaman. Dengan ini Dewan ditangguhkan dan akan disambung semula pada hari Khamis 4 Jun 2026 jam 9 pagi. Bacaan doa oleh Sahibul Samahah, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tidaklah berupaya kami menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Ya Allah, bersempena majlis istiadat perasmian penggal persidangan keempat pada hari yang penuh barakah ini. Kami menadah tangan dengan penuh pengharapan agar engkau limpahkan kepada kami rahmat-Mu yang luas, kasih sayang-Mu yang tidak bertepi, serta keberkatan-Mu yang berkekalan. Ya Allah, perihalalah kami daripada segala perkara yang mengundang kemurkaan-Mu. Jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Terangilah perjalanan hidup kami dengan cahaya iman dan hidayah-Mu, serta pimpinlah kami menuju jalan yang engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang sentiasa bersyukur, rezeki yang halal lagi diberkati, serta amalan yang diterima di sisi-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus berbakti, berkhidmat dan beramal dengan penuh keikhlasan demi mencari keredaan-Mu. Engkau kurniakanlah nikmat sihat yang berpanjangan, keselamatan dan kesejahteraan kepada duli-duli tuanku, serta seluruh kerabat baginda, serta sekalian yang hadir pada hari ini. Ya Wadud, berikanlah keberkatan kepada negeri Perlis ini, para pemimpin dan seluruh penduduknya, serta sesiapa yang masuk ke dalamnya dengan niat yang baik. Hiasilah kami di negeri ini dengan keimanan kepadamu, dan limpahilah kami rezeki yang halal lagi baik. Berkatilah tanahnya agar subur dan mengeluarkan hasil yang melimpah lagi berkah. Jauhilah tanah kami dari wabak dan bencana. Hanya kepadamu sahaja kami bertawakal. Ilhamkan dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, dan keputusan-keputusan yang benar dan lagi mantap. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis, serta Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis berangkat meninggalkan Dewan.